Baik, Wan bagi duduk sini. Abu Jahal mari tajam mikir Abu Jahal. Ya orang politik, Abu Jahal ni orang politik. Dia kata kalau aku panggil orang boleh tak? Muka bawa masalah ni, muka bawa orang pergi Isra' malam. Ia nak guna, ia nak tunggang dia panggil. Ia nak guna kesempatan. Dan Nabi orang politik juga. Nak guna juga, bagi guna lah. Bagi guna lah. Kita tak dunia ni bagi guna. Orang ni guna, orang ni guna, orang ni guna, orang ni. Saya ni ada orang kata. Ustaz Aden tu orang guna dia. Orang kata. Saya jawab, saya kata saya guna. Saya guna apa? Saya guna nak kabut Islam hak saya faham. Islam hak mana hak mau faham? Hak tak mau balok. Boleh berbeza pandangan. Jangan main balok. Saya nak kabut ni. Islam wasatiyah. Islam rahmatan lil alamin. Islam mengajar boleh berbeza mazhab, parti-parti politik ni. Saya nak kabut tu. Mengguna aku, mau panggil aku, mau tujuan politik. Kok mana mu? Tujuan aku nak kabut Islam kasih sayang. Islam ukhuwah, Islam hormat, Islam doa hidayah petunjuk Allah. Hak tu saya nak kabur. Hak lain pada awak kabur. Awak kabur Islam ni jadi nak balah ni. Saya nak kabur jangan wibalah. Berbaik dengan semua orang maknanya. Nak guna pun. Nabi kita panggil ya. Abu Jahal panggil ya kaum. Ya kaum ta'alau. Wahai kaum mari semua mari. Aukamakau. Mari ramai, mari. Jom masa tu ada ke laut situ. Tak ada laut, motor ketah tak ada. Main sekitar tu je awak kafir Quraisy masa tu. Mari belaka. Ni Muhammad nak cakap ni. Nabi ni baik. Dia tak gaduh, tak gopoh. Ambil peluang mata-mata orang mari. Romoh lalu Dok, tunggu keadaan. Tengok orang. Abu Jahal mari bersih. Boleh nak cakap. Jadi emosi pula Abu Jahal. Lepas tu Nabi pun kata, ya kaum. Wahai anak beranak. Kaum ni makna anak beranak. Beraluk Nabi. Nabi tak kena degar ledok. Saya ingat Nabi ceramah degar dulu. Saya dah ingat lu Nabi kok degar ni. Maknanya habis orang marah ke Nabi. Jom. Saya baca Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Molek Nabi cakap, ya kaum, wahai anak beranak. Kalau abang-abang lah. Kalau pak saudara, anak beranak. Semalam saya Isra'. Orang kafir kata, aina ya Muhammad? Mungkin mana wahai Muhammad? Aku pergi Masjid Al-Aqsa. Mereka ni tahu pergi Masjid Al-Aqsa ni. Sebulan pergi masa tu kapal terbang bah tak ada. Baliklah sebulan 2 bulan. Garu kepala lalu. Garu kepala. Mungkin bila? Malam dah pagi ni ada sini. Garu kepala marah. Taballaka ya Muhammad. Celaka mu ni Muhammad. Ada dalam ramai-ramai tu hak masuk Islam. Murtad mula. Ni bukan keluar batin. Sila ribu lawan kita keluar batin murtad juga. Ini keluar agama. Keluar akidah. Kena beza barang ni. Barang keluar mazhab tak salah. Keluar parti tak salah. Keluar Islam ni salah. Kita gambar ambil zaman Nabi. Ambil dia zaman Nabi. Berak bawah hari ni. Hari ni tajuk lain. Hak Nabi tajuk lain. Mungkin letak hukum yang sama. Punah ranah. Permainan. Lagu ni. Ada yang jadi murtad. Dan ada yang kuat iman. Ada yang sabar bertenang. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ. Dan tidaklah kami menjadikan pandangan-pandanganmu wahai Muhammad. Yang kami perlihatkan engkau